Pernah tak anda edit gambar kat telefon, lepas tu nak sambung editing tu dekat laptop ataupun tablet, tapi kena hantar file tu dulu? Leceh kan? Okay, dalam ekosistem Apple ni ceritanya lain. Okay, kita buka gambar di iPhone, kita buatlah editing adjustment dia, brightness lah, contrast dan filter sebagainya. Okay, and then sebaik saja kita buka je MacBook kita, gambar yang sama sudah orang panggil berubah dengan semua editing kita buat tadi. Okay, versi yang original masih ada. Versi yang disunting pun tersimpan dengan kemas. Anda tak perlu orang panggil upload kepada Google Drive, tak perlu tunggu processing yang kadang-kadang makan masa berjam-jam. Semuanya orang panggil serta-merta ataupun orang panggil real time. Seolah-olah semua peranti anda punya akses kepada satu gudang data yang sama. iCloud ni umpama meja kerja gergasi yang bukan hanya ada satu tempat, tapi tersebar kepada semua device anda. Malah desktop Mac anda pun boleh diakses dari iPhone ataupun iPad. Jadi kalau anda ada file penting dalam folder desktop di pejabat, anda boleh terus tarik file tu daripada iPhone, hantar kepada rakan sekerja dan juga mereka boleh buka di Mac pejabat, tetap di lokasi yang sama. Apple memanggilnya Desktop and Documents in iCloud. Ini bukan sekadar penting untuk penyelarasan file, tapi tentang kesinambungan kerja ataupun continuity. Dalam dunia Android, anda mungkin memerlukan 3 aplikasi cloud yang berbeza ataupun 2 akaun berasingan dan juga 1 keputusan moral yang berat. Mana satu data utama? Mana satu yang paling selamat? Mana yang paling laju? Dengan Apple, semua soalan itu tak perlu anda fikirkan, sebab semuanya sudah diatur dengan automatik dan juga lancar. Ia tentang orang panggil peace of mind, kerana anda tahu semua kerja anda selamat dan sentiasa ada di mana jua anda berada.